Hari ini kita nak lihat satu skandal alam sekitar yang memang teruk. Ini bukan sekadar cerita pasal sisa toksik atau duit haram, tapi ia mengenai satu pengkhianatan di peringkat tertinggi oleh orang-orang yang sepatutnya melindungi kita. Jom kita mulakan. Cuba bayangkan nombor ni. 3,000. Itulah anggaran jumlah kontena yang penuh dengan sisa elektronik haram yang berjaya diseluduk masuk ke Malaysia. Skala masalah ni sangat besar dan ini baru permulaan. Dan ini bukan cakap-cakap kosong ya. Kata-kata ini datang terus daripada Ketua Penyiasat SPRM sendiri. Ini mengesahkan yang kita sedang berdepan dengan satu krisis peringkat kebangsaan. Satu ancaman serius yang menyorok di pelabuhan-pelabuhan utama negara. Inilah soalan-soalan penting yang kita akan cuba rungkai. Macam mana beribu-ribu tan sisa toksik ni boleh terlepas masuk sempadan kita macam tu je? Dan yang lagi penting, siapa agaknya dalam kalangan pihak berkuasa yang dapat habuan untuk tutup mata? Okey, sebelum kita kejar siapa dalang di sebaliknya, jom kita fahamkan dulu jenayah itu sendiri. Sebab ini bukan sekadar isu buang sampah biasa tau. Ini adalah satu industri haram bernilai jutaan ringgit yang sedang meracuni negara kita. Jadi, macam mana ia berfungsi? Sindiket-sindiket ni selalunya milik warga asing akan import sisa elektronik secara haram. Lepas tu, mereka akan korek keluar komponen yang berharga macam emas dan tembaga. Yang selebihnya, itulah yang jadi masalah. Mereka bakar, tanam atau buang je merata-rata, melepaskan racun terus ke dalam tanah dan udara kita. Dan kesan dia memang dahsyat. Udara yang kita sedut, air yang kita minum, semuanya berpotensi tercemar. Ini bukan sahaja merosakkan alam sekitar untuk generasi akan datang, tapi ia juga membahayakan kesihatan komuniti yang tinggal berhampiran dengan tapak-tapak pelupusan haram ni. Bila ancaman dah jadi sebesar ni, pihak berkuasa pun mula bertindak. SPRM melancarkan Op Nature, satu operasi khas untuk memburu mereka yang bertanggungjawab dari akar umbi sampailah ke pucuk pimpinan. Cuba perhatikan betapa pantasnya semua ini terbongkar. Dalam masa beberapa hari je, siasatan beralih daripada serbuan kilang biasa kepada penahanan seorang pegawai kanan GS dan jejak siasatan tu mula membawa mereka ke satu arah yang sangat mengejutkan. Macam biasa dalam kes rasuah, cara terbaik untuk faham skala jenayah ni adalah dengan follow the money, ikut jejak aliran wang. Dan jumlah yang ditemui dalam siasatan ni memang boleh buat kita ternganga. Pertama, kita tengok jumlah ni, lebih 10 juta ringgit. Inilah nilai yang SPRM bekukan daripada 16 akaun bank, milik syarikat dan individu. Ini bukan duit sikit-sikit ya, ini keuntungan besar hasil operasi haram. Lepas tu, ada wang tunai RM87,000 yang dirampas. Ini adalah bukti fizikal sogokan, wang yang bertukar tangan untuk membolehkan jenayah ni terus berlaku. Dan ia tak berhenti di situ. Aset-aset macam kereta mewah dan barang kemas bernilai lebih RM220,000 turut disita. Ini semua hasil daripada keuntungan haram yang membiayai gaya hidup mewah mereka. Jadi, macam mana semua ni boleh terjadi? Sistem kita dah dilumpuhkan. Siasatan mendedahkan ada sogokan antara RM2,000 hingga RM50,000 yang dibayar kepada penguat kuasa, cukup untuk membeli kesenyapan mereka dan biarkan operasi haram ni jalan terus. Dan sekarang kita sampai ke kemuncak siasatan ini. Jejak bukti tak berhenti pada pemilik kilang atau pegawai bawahan je. Ia membawa para penyiasat terus ke puncak, ke satu tempat yang tak siapa sangka. Dan inilah dia, detik paling kritikal dalam siasatan ni. Agensi yang sepatutnya menjadi benteng pertahanan utama alam sekitar negara kita, kini menjadi fokus utama siasatan rasuah. Sesuatu yang tak pernah terfikir boleh berlaku. Pada 29 Januari, perkara yang macam mustahil berlaku. Pegawai tertinggi Jabatan Alam Sekitar iaitu Ketua Pengarah dan timbalannya telah ditahan. Orang yang sepatutnya menjadi pelindung utama alam sekitar kita kini disyaki sebagai dalang utama yang merosakkannya. Walaupun tangkapan-tangkapan besar telah dibuat, siasatan ini sebenarnya masih jauh dari selesai. Persoalannya, adakah apa yang kita nampak ni cuma puncak gunung ais? Berapa banyak lagi yang masih tersembunyi di bawah sana?
Dan ini membawa kita kepada persoalan terakhir yang paling merisaukan. Kalau mereka yang berada di puncak agensi penguatkuasaan alam sekitar pun boleh terlibat, siapa lagi yang tinggal untuk kita harapkan? Skandal ini bukan sahaja mendedahkan satu jenayah, tetapi juga satu keretakan yang sangat dalam pada sistem yang sepatutnya melindungi kita semua.